Ada ustaz khabar amalkan suatu amalan 40 hari untuk latih diri istiqamah. Dah kalau puan nak buat kerana 40 hari, kan dia ada hari period. Dia tak puas hati ni. Muslimat tanya. Ada ustaz mari ngajar sini, dia kata, awak amalkan benda ni 40 hari. Contoh, semayang sunat, tak witir ke apa kan. Jadi puan tak puas hati 40 hari kerana. Dah kalau haid, nak dengar baik-baik. Kalau dalam masalah apa pun dalam bab berturut-turut fadilatnya, orang perempuan tidak putus dengan haid. Maknanya walaupun orang perempuan datang 7 hari tengahnya, 40 hari 7 hari pula putus, hukumnya tetap dikira bersambung. Faham? Kerana bukan diputuskan oleh ampunnya diri. Nampak? Itu adalah ketentuan Allah. Tak ada masalah. Okey? Macam orang semayang. Kalau orang semayang, dia tengah baca Fatihah, dia pergi zikir lain. Dia bersin alhamdulillah, dia kata putus mualah. Faham? Kena baca semula. Faham tak lagi? Tapi kalau tu imam turun sujud sejadah, dia baru maliki yaumiddin. Faham lagi? Dia turun, dia naik, tak payah baca mula Fatihah. Kerana apa? Kerana perbuatan itu benda yang disuruh syarak. Okey?